Okey, kita balik-balik sekejap. Dah siap dah lauk kita. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam Semarang. Sikit dia tak bau. Siap sikit pun dah tahu. Bakteria dah start masuk, dia akan masuk. Okey, kita panaskan minyak dekat kuali. Kita nak masuk bawang putih yang kita dah lihat kasar-kasar ni tadi. Hari ni lauk tidak ada daun. Tidak ada daun yang mewangikan dia. Maksudnya tak ada serai, tak ada daun limau. Hari ni tak ada bau-bau wangi daun ya. Okey, kita tumis ni sementara tu kita nak kisar kuali. Blend buah keras, bawang besar, halia, bawang putih. Kalau puan dekat rumah, puan kisar sekali dengan lada kering. Okay. Kita nak bawang dia sampai macam ni pan. Coklat. Jadi dia wangi. Okay, kita nak tumis yang kita kisar ni tadi. Bawang besar, bawang putih, halia, buah keras. Tumis sekejap ya. Okay, kita nak masukkan lada ni ya. Okay, kita masukkan lada dan kita tumis lagi. Tumis ni sampai dia garing. Okay, saya nak masukkan garam. Kak Zaida akan, biasanya saya masak, saya akan letak garam dulu. Okay, saya kecilkan api. Kak Zaida nak masukkan ayam dulu. Macam ni Pan. Macam ni. Tadi ada air banyak. Masa kita tumis, dia pekat lah. Dia pecah minyak, dia naik minyak. So, bila dia naik minyak, maksudnya dia dah tak ada air lah. Air dalam lada tu, dalam bawang semua dah kering. Ya. Okay, kita balik-balikkan. Lepas kita masuk ayam, kita nak masukkan buah tomato. Okey, kita masukkan sikit air. Air ni lebihan dalam ni. Okey, kita balik-balik. Kita nak tunggu tomato ni lecuh. Okey, kita nak masukkan kicap. Kicap ni satu nak bagi bau, rasa dan juga warna. Terpulang. Sebab kicap ni kadang-kadang ikutlah kicap yang puan pakai. Kita balik-balik sampai dia rata lah. Kita nak tunggu tomato dia lecuh dulu ni. Kita tambah sikit air bagi dia berkuah sikit. Okey, kita nak masukkan irisan cili merah. Tadi puan kata kalau nak pedas, puan taruhlah cili padi. Tak cukup cili padi, tambah lagi dengan cili ni. Ada orang dia suka pedas. Dan last kali kita masukkan daun bawang. Jangan tukar dengan daun sup ke apa, nanti dia bau lain. Kita nak bau daun bawang. Okay, kita balik-balikkan. Lauk kita dah masak ya. Dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu ayam Semarang buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.